Selamat petang. Terima kasih pasangan pengacara majlis. Saya mulakan salutation saya, mengalu-alukan sahabat saya, Tok Sri Panglima Tan Sri Liew, Dev jemputan, hadirin yang saya muliakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran pada majlis perjumpaan untuk kita mendengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sekarang ini sudah pun berada di Sandakan, tapi bersama dengan calon sekarang melakukan walkabout di beberapa tempat. Perdana Menteri ada jadual yang sangat padat hari ini. Beliau akan berada di Karamunting. Sekejap lagi beliau akan berada di Merotai. Malam ini juga. Sebelum besok meneruskan lagi acara beliau di sekitar Kota Kinabalu, termasuk Tuaran. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita juga sedia maklum bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru saja balik dari Afrika. Perdana Menteri telah melawat Ethiopia, ibu negaranya Addis Ababa. Perdana Menteri juga melawat Kenya, ibu negaranya Nairobi, dan akhir sekali melawat Afrika Selatan, ibu negaranya Cape Town. Sedang hadirin, lawatan Perdana Menteri adalah untuk membuka pasaran baru untuk barangan negara kita. Dan itu penting untuk pertumbuhan ekonomi yang baik. Malaysia sebagai negara perdagangan tidak boleh hanya bergantung kepada rakan dagang yang sedia ada. China adalah rakan dagang Malaysia yang terbesar sejak 17 tahun berturut-turut. Dan China akan terus menjadi rakan dagang yang penting. Amerika Syarikat adalah rakan dagang yang strategik, terutama untuk sektor pembuatan. Perdana Menteri sekarang memilih bahawa sementara perdagangan dengan China dan Amerika terus dijaga, perdagangan dengan ASEAN ditingkatkan, tetapi strategi baru Perdana Menteri ialah membuka pasaran baru, terutama di sebelah blok Afrika. Itu menjelaskan kenapa beliau baru-baru ini memilih untuk melawat 3 negara di Afrika yang terpenting. Semalam 25 hari bulan, usia pemerintahan Perdana Menteri kita genap 3 tahun. Beliau menjadi Perdana Menteri 3 tahun yang lepas, setelah yang di-Pertuan Agong memilih beliau sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Bermula hari pertama beliau memegang jawatan Perdana Menteri, beliau telah menyeletakkan 4 perkara penting. Yang pertama, Perdana Menteri mahu wujudkan kestabilan politik dalam negara. Perdana Menteri mahu bekerja untuk menjadikan Malaysia politiknya stabil. Itu target dia nombor 1. Lawan kepada politik yang stabil adalah politik yang kucak-kacir. Negara yang kucak-kacir tidak baik untuk kehidupan rakyat.
Negara yang kucak-kacir tidak baik untuk ekonomi. Kerana itu, yang pertama mesti dibuat adalah menjaga kestabilan politik. Selama 3 tahun sejak beliau menjadi Perdana Menteri, kita ucapkan terima kasih kepada rakyat seluruhnya kerana membantu sehingga Malaysia mencapai kestabilan politik sehingga hari ini. Kalau Perdana Menteri ada impian untuk membawa kepada politik yang stabil dalam negara, tetapi tidak menerima sokongan rakyat, kestabilan politik tidak akan dapat dicapai. Kedua, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bekerja keras untuk memakmurkan ekonomi, atau istilahnya economic prosperity. Banyak petunjuk-petunjuk ekonomi. Nak tahu ekonomi negara itu sihat atau sakit, kita tengok dari segi petunjuk-petunjuk ekonomi makro. Itu satu. Yang kedua, kita tengok dari segi kehidupan rakyat terbanyak. Kita belum mencapai keadaan yang terbaik yang kita mahukan. Tetapi usaha Perdana Menteri telah menunjukkan hasilnya. Petunjuk ekonomi makro yang pertama ialah dari segi pertumbuhan ekonomi atau GDP growth yang diukur setiap kuartal, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Petunjuk ekonomi makro yang namanya pertumbuhan ekonomi, bolehlah kita katakan we are moving towards the right direction. Kedua, dari segi angka pelaburan yang masuk. Ketiga, dari segi kadar inflasi. Keempat, dari segi angka pengangguran. Kelima, dari segi defisit negara. Ini semua adalah petunjuk-petunjuk ekonomi. Saya tidak akan menghuraikan di sini sebab saya percaya Perdana Menteri akan berucap sekejap lagi. Dia tentunya akan menyentuh tajuk tentang kemakmuran ekonomi. Perkara yang ketiga yang Perdana Menteri tumpukan ialah menjaga kebajikan rakyat. Setelah politik stabil, ekonomi negara makmur, perkara yang ketiga yang mesti diberikan tumpuan oleh seorang Perdana Menteri ialah menjaga kebajikan rakyat. Tiga perkara ini adalah merupakan tumpuan utama Perdana Menteri sepanjang beliau memegang jawatan. Hadirin yang saya muliakan, Perdana Menteri meletakkan saya sebagai Menteri Dalam Negeri, Keselamatan Perairan Negeri Sabah supaya ianya lebih terjaga dan terjamin. Ini Wabi Vivian belum tahu lagi. So Vivian boleh berucap di Parlimen nanti, kena ucap terima kasih pada Kementerian Dalam Negeri. Tak perlu ucap terima kasih pada Saifuddin, ucap terima kasih pada Kementerian Dalam Negeri. Ya. Saya boleh letak di Selat Melaka. Saya boleh letak di Laut Cina Selatan, Pantai Timur. Saya boleh letak di perairan Kelantan, boleh. Tapi saya buat keputusan kapal baru ini kita akan letakkan untuk mengawasi, menjaga, mengawal dan membuat rondaan di sepanjang perairan Sabah. Ini keutamaan keselamatan kita. Amerika Syarikat, Jerman, Spanyol, Jepun, Korea, Australia, Netherlands dan banyak lagi. Saya bawa mereka 4 hari 3 malam datang ke Sabah. Bawa mereka tengok laut, bawa mereka tengok pulau, tengok sungai, masuk dalam hutan.
supaya mereka tengok sendiri bahawa Sabah ini keselamatannya terjaga, potensi pelancongannya sangat baik, dan saya mahu mereka bagi tahu kepada negara mereka memerlukan bajet, bekalan elektrik yang memerlukan bajet, dan juga jalan raya yang lebih baik. Perdana Menteri adalah juga Menteri Kewangan. Ya. Tapi sekurang-kurangnya bila saya berada dalam parlimen, saya dengar ucapan beliau untuk bajet tahun hadapan. Selain daripada peruntukan pembangunan untuk Sabah yang berjumlah 6.9 bilion ringgit. 6.9 bilion ringgit ini yang akan dibelanjakan pada tahun hadapan. Itu tak termasuk, belum termasuk lagi pemberian khas yang paling tinggi dalam sejarah negeri Sabah yang pernah diterima oleh pemberiannya oleh seorang Perdana Menteri, berjumlah 600 juta ringgit untuk tahun depan. Pemberian khas ini adalah paling tinggi dalam sejarah. Ini masa dia jadi Perdana Menteri. Hadirin yang saya muliakan, itu menjadi satu bukti yang sangat jelas bagaimana beliau bersungguh-sungguh untuk membangunkan Sabah ini supaya ianya tidak boleh menjadi dari sudut kemudahan asas rakyat, ianya tak boleh lagi tertinggal setelah puluhan tahun kita bersama dalam sebuah negara yang merdeka ini. Ya. Hadirin yang saya muliakan, di sini, di Sandakan ini, keadilan kita meletakkan calon di Dewan Negeri Karamunting. Dan kita juga, Vivian, where are you contesting? Elopura. Kita juga, Pakatan Harapan diwakili oleh Yang Berhormat Vivian bagi Dewan Undangan Negeri Elopura. Vivian, can you please stand up and wave to semua tahu kita? Okay. Cantik you punya jaket. Tak ada satu untuk saya ke? Boleh bagi? XL. Ya. Baik. Sementara calon Karamunting juga Tanjung Papat. Tanjung Papat. Datang sini, naik sini dua-dua, saya perkenalkan. Kamu berikan tepukan kepada dua calon kita. Sementara Josh sampai, Vivian dalam kertas undi nombor berapa, Vivian? 7. Nombor 7. Vivian dalam kertas undi Elopura, buka saja kertas undi 29 hari bulan, mata kita tengok pada calon nombor 7 dan berikan sokongan kita untuk calon nombor 7, Sir Vivian. Tanjung Papat, Acing. Nombor 2. Daripada berapa calon? 8. Daripada 8 calon. Ya, untuk Tanjung Papat, calon pilihan kita adalah calon nombor 2. Jadi kita minta sokongan semua sekali. Ya, sementara calon bagi Karamunting, Josh, saya lupa calon ni kertas undi nombor berapa? Jangan salah sebut Tan Siliu. Baru ni kita dah kempen untuk dia di restoran Sandokan. Nombor berapa? Nombor 2. Okey. Tanjung Papat nombor 2, Elopura nombor 7, Karamunting. Saudara Josh juga adalah calon nombor 2 mewakili Pakatan Harapan. Terima kasih. Terima kasih. Saudara yang saya hormati sekalian, Pakatan Harapan di AP Keadilan Amanah. Harapan bertanding tak sampai 1/3 daripada jumlah kerusi negeri Sabah. Kalau menang semua pun tak boleh jadi kerajaan. Tak cukup. Kalau menang 20 kerusi pun tak boleh jadi kerajaan sebab tak cukup. Nak jadi kerajaan mesti 1/2 daripada 73 campur 1. Simple majority.
dia mesti dapat 40 lebih. Harapan dalam 20 saja bertanding. Bermaksud harapan masuk pilihan raya Sabah ini untuk ikut sama membentuk kerajaan yang stabil dengan parti-parti gabungan yang akan menerima bahawa prinsip nombor 1 adalah penting Sabah menjalin hubungan baik dengan persekutuan bagi kita meneruskan agenda pembangunan. Itu adalah target kita masuk pilihan raya. Ya. Saya boleh pastikanlah Vivian takkan jadi Chief Minister. Confirm takkan jadi Chief Minister. Ya. Jadi kita nak selesaikan dulu 2 hari saja. Hari ini sudah 26, besok 27, kemudian 28. 2 hari lagi. 28 pukul 12 malam dah tak boleh berkempen macam lagi. Salah. Suruhanjaya Pilihan Raya akan batalkan kita. Tak boleh lagi kempen. Kempen kita malam ini, besok dan lusa sehingga jam 12 malam. Jadi kehadiran yang begini ramai akan hanya menjadi lebih bermakna jika sekiranya sokongan dapat kita berikan kepada calon-calon harapan yang diterajui, diketuai oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan datang untuk memberi ucapan kepada kita tidak berapa lama lagi. Saya diminta untuk sampai dulu supaya audiens tak menunggu lama sangat. Jadi bila Datuk Seri Anwar sampai saja, dia boleh terus berucap. Jadi bukan mudah nak berucap supaya orang semua dengar. Sampai bila berucap ni? Sampai Perdana Menteri masuk Dewan ini. Lagi berat kerja saya. Tak mudah. Kerja yang sangat berat. Sebab nak pastikan orang, pertama, makanan belum sampai. Kedua, semua sedang tunggu Perdana Menteri. Ketiga, nak kena dengar ucapan daripada Menteri Dalam Negeri. Entah sesuai, entah tidak dengan orang sini, saya pun tak tahu. Tapi setelah saya cerita tadi bahagian pertama, Anwar Ibrahim nak stabilkan politik, nak makmurkan ekonomi, nak jaga kebajikan. Saya ingat yang tu sesuai dengan orang-orang sini. Saya ingat yang tu sesuai. Semua orang nak politik yang stabil. Semua orang nak ekonomi makmur. Semua orang nak kerajaan yang jaga kebajikan. Jadi saya ingat yang itu selamat kalau saya ambil line itu. Kedua, saya sebut tentang kesungguhan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membantu pembangunan negeri Sabah. Saya bagi contoh pengumuman bajet yang dibentangkan. Untuk Sabah saja, belanja pembangunan 6.9 bilion adalah jumlah yang besar. Diikuti dengan pemberian khas 600 juta, tertinggi dalam sejarah selama ini. Saya percaya Perdana Menteri akan kupas tajuk yang lebih penting, termasuklah soal keputusan mahkamah dengan isu 40% pemberian kepada Sabah daripada net revenue negeri Sabah. Yang itu otoriti yang paling tinggi untuk menjelaskan kepada hadirin semua, tentunya daripada Perdana Menteri. Ya. Ini menjadikan kita berbaki tak sampai pun 3 hari untuk sama-sama memberikan sokongan kepada calon-calon harapan yang bertanding di kawasan ini. Ya, supaya kemenangan itu akan membolehkan kita tak tunggu lama. Sebaliknya akan terus memudahkan kita sambung kerja kita saja lagi. Perkara ketiga yang saya sampaikan tadi adalah tugas saya yang diberikan kepercayaan oleh Perdana Menteri untuk menguruskan soal keselamatan negeri Sabah. Pilihan raya ini saja, pilihan raya ini saja. Kita tugaskan 10,000 anggota polis. 10,000 anggota polis jaga supaya perjalanan pilihan raya ini daripada hari penamaan calon
kempen selama 2 minggu, hari pengundian, pengumuman keputusan, supaya jangan ada sebarang kekacauan yang tidak diingini. Untuk itu, kita tugaskan 10,000 anggota polis menjaga keamanan dan ketenteraman sepanjang kempen pilihan raya di negeri Sabah ini. Ya, 10,000 satu jumlah yang sangat besar. Menelan belanja yang juga besar. Tapi pada saya, keselamatan tak boleh dijual beli. Ketenteraman dan nyawa rakyat tak boleh dijual beli. Kerana itu, kita peruntukkan tanggungjawab ini dengan jumlah yang sangat besar datang daripada pasukan keselamatan. Ya. Dan saya sendiri memantaunya setiap hari supaya tak berlaku sebarang insiden yang tidak diingini. Hadirin yang saya muliakan, sebentar lagi apabila Perdana Menteri sampai, kita akan tumpukan perhatian kita kepada pidatonya. Ya. Saya yang sudah 3 tahun menemani beliau, beberapa kali juga menemani beliau dalam lawatan-lawatan keluar negara termasuk ke China. Tan Sri Liu juga ikut sama in one of our visit to China. Pertemuan dengan Premier Li Qiang dan juga Presiden Xi Jinping. Termasuk kunjungan Perdana Menteri ke China tidak kurang daripada 4 kali. 4 kali pertemuan dan lawatan rasminya ke China, dan dibalas oleh Presiden Xi Jinping datang melawat ke Kuala Lumpur, dan Premier Li Qiang 2 kali datang ke Kuala Lumpur, yang terbaru semasa ASEAN Summit, termasuk semasa kepimpinan Datuk Seri Anwar juga. Presiden Trump adalah Presiden Amerika Syarikat yang kedua selepas Barack Obama datang melawat Malaysia. Ini menunjukkan bagaimana kuasa besar dunia ini, baik China atau Amerika Syarikat, memandang tinggi kepada leadership Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ini adalah satu yang tak boleh kita nafikan sama sekali. Ya. Tak boleh kita nafikan sama sekali. Ya. Kerana itu, mesti ada sebab dan alasan kenapakah kepimpinan ini diterima dengan baik. Ya, saya bagi contoh, kita masih lagi menjadi pengerusi ASEAN. Sehinggakan kepimpinan kita itu diperlukan dan dicari apabila ada negara-negara ASEAN yang ada masalah sesama mereka. Misalnya, konflik sempadan antara Thailand dan Cambodia berlaku selama berdekad-dekad lamanya. Tetapi untuk kali ini, Perdana Menteri Thailand menelpon Datuk Seri Anwar. Perdana Menteri Cambodia, Hun Manet, juga menelpon Datuk Seri Anwar. Kedua-dua juga berkata bahawa Datuk Seri Anwar, boleh atau tidak kamu jadi facilitator kepada mendamaikan di antara dua negara yang berebut berbeza dari segi konflik sempadan. Yang ini penting untuk kita faham. Ia bukan Datuk Seri Anwar yang pandai-pandai pergi, tak ada. Yang berlaku adalah Perdana Menteri Thai dan Perdana Menteri Cambodia menelpon meminta supaya Datuk Seri Anwar menjadi facilitator untuk mendamaikan kedua-dua negara ini. Itu adalah fakta yang tak boleh dipusing-pusing lagi lah. Dan apabila kedua-duanya datang ke Kuala Lumpur, Datuk Seri Anwar bagi tahu mereka bahawa masalah ini ialah masalah antara Thai dengan Cambodia. Saya cuma berada di garis tengah. Terpulanglah kepada kedua-dua kamu untuk membincangkan formula perdamaian. Bilateral meeting, bilateral discussion. Saya cuma jadi orang tengah. Apa saja formula yang Thai dan Cambodia bersetuju,
maka itulah formula yang akan kita angkat. Ya. Jadi kepimpinan yang baik adalah kepimpinan yang dicari-cari. Hari ini kedua-dua negara itu sekurang-kurangnya meneruskan serangan antara satu sama lain. I mean, at least they stop firing to each other. At least removal of heavy weapons, relocations, ya, semua itu adalah dan mereka menerima peranan observer team, itu semua adalah formula yang mereka setujui bersama. Kerana itulah hadirin yang saya hormati sekalian, kaitannya kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dengan pilihan raya negeri ialah kita nak selesaikan pilihan raya negeri ini dengan baik, berikan kemenangan kepada calon harapan, wujudkan sebuah kerajaan negeri yang kuat dan stabil, kemudian dapat menjalin hubungan kerja yang baik dengan Putrajaya di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Barulah agenda itu dapat kita teruskan tanpa tangguh lagi. Kita cuma nak sokongan itu sahaja daripada semua. Ya. Dan saya mempunyai keyakinan yang penuh. Orang Sabah mempunyai kebijaksanaan. Orang Sabah ada wisdom, ada kebijaksanaan, ya, untuk membuat pilihan yang tepat pada 29 hari bulan nanti. Ya. Jadi saya masih menunggu isyarat. Sampai dah? Sampai dah? Belum? Lagi 3 minit? Lagi 3 minit sampai. Saya kena berhenti ke saya terus? 3 minit lagi, okey. Sabar, makan dulu. Datuk Seri Anwar will be arriving in 3 minutes time. So enjoy your food, the first dish. Alright? Saya atas lagi belum makan lagi, boleh tengok dulu. Alright? Jadi, saudara yang saya hormati sekalian, jangan lupa saya nak ulangi. Malam ini kita akan ada 3 calon. Saudara Josh bagi kerusi Karamunting dalam kertas undi nombor 2. Vivian dalam kertas undi nombor 7. Itu untuk Dewan Undangan Negeri Elopura. Acing adalah bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Tanjung Papat dalam kertas undi juga nombor 2. Jadi tiga calon ini adalah calon pilihan kita yang akan mewakili Tanjung Papat, Elopura dan juga Karamunting pada 29 hari bulan nanti. Ingat, 3 calon ini akan menjadi pilihan kita. Dan kita harap calon-calon muda ini, Vivian masih muda, sekarang ahli parlimen, selalu kacau saya di parlimen, minta tolong rakyat dia yang tak ada IC, rakyat dia yang tak ada sijil lahir, rakyat dia yang tak dapat kewarganegaraan, hari-hari selalu kacau saya dalam parlimen. Saya bagi tahu dengan Vivian, wakil rakyat yang baik, wakil rakyat yang jaga rakyat adalah wakil rakyat yang paling banyak kena menyusahkan menteri. Kacau saya banyak kali pun tak apa. Ya. Banyak kes dan saya senang hati bila jumpa dia, dia kata, Datuk, terima kasih, banyak kes yang saya bawa telah berjaya diselesaikan. Itu kerja wakil rakyat. Sementara dia teruskan peranan dia dengan baik, dengan cemerlang di peringkat parlimen, kita juga mahu dia mewakili Dun Elopura ini untuk menyampaikan pula suara bagi membawa isu-isu dalam negeri pula. Termasuklah isu-isu kemudahan asas, air, bekalan elektrik dan sebagainya. Ya. Ini saya tak ada ragu-ragu lagi. Saya bantu Vivian pertama kali masa dia bertanding pilihan raya kecil Sandakan. Saya turun di sini berminggu-minggu bantu kempen dia. Dan memang tak sia-sia
kerana dia menjadi seorang wakil rakyat yang sangat baik, sangat efektif, mengambil bahagian perbahasan yang bagus dalam parlimen dan sentiasa membawa isu-isu rakyat. Jadi tak rugi saya datang kempen untuk dia pada pilihan raya yang lepas. Saya salute Saudara Vivian. Ya. Saya kenal family dia, saya kenal mendiang bapaknya dulu, dan hari ini kami menjadi rakan kerja yang sangat baik. Saya gembira dapat turun lagi, kali ini membantu beliau pula untuk pilihan raya negeri. Ya. Saudara yang saya hormati sekalian, saya juga nak sampaikan bahawa selepas daripada sini, Perdana Menteri akan berada pula di Morotai malam ni juga. Morotai ini di Tawau. Jadi dia akan berlepas sana untuk meneruskan lagi lawatan kempen dia, ya, untuk malam ini sebagai penamatnya. Ya, kerana itu boleh sampai dah. Dah sampai dah. Ha? Ha? Escort masuk, no problem. Escort masuk. Okey. Boleh? Oh, okey. Kalau gitu, saya dipahamkan lagi 1 minit Perdana Menteri akan sampai. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Terima kasih kepada semua yang sabar mendengar ucapan saya untuk tempoh hampir 40 minit. Terima kasih banyak. Jangan lupa, calon nombor 2 Tanjung Papat, calon nombor 7 Elopura, calon nombor 2 di Karamunting. Terima kasih. Selamat mengundi.